Puncanya di sini. Ni dia punya sendi ni di sini ni dah lembik. Macam ni dah lembik ni, nampak? Dah lembik dah. Kalau dah lembik macam ni, ibarat lengan kita ni, lengan kita ni lembik. Nampak tak apa kat tangan saya ni? Kat tangan saya ni kita nampak macam ada 2 batang. Sebenarnya ini ada 4. 4 part yang tak sama. Iaitu ni namanya rear end, ini namanya thyroid end. Kemudian dia ada kiri kanan lah, dia ada sepasang. Okey, ini tugas dia untuk pegang kita punya tayar dan sambung dia dekat steering rack kita. Kalau steering kita tu bila kita bawa kereta, kita bawa, tiba-tiba rasa tayar tu ikut jalan. Steering dah tegap, tapi tayar kat bawah tu rasa macam ikut beralun ikut jalan. Biasanya di sini punca dia. Puncanya di sini. Ni dia punya sendi ni di sini ni dah lembik. Macam ni dah lembik ni, nampak? Dah lembik dah. Kalau dah lembik macam ni, ibarat lengan kita ni, lembik. Tak kuat. Tak kuat. Memang tak boleh buat apa lah. Kena tukar yang baru. Ni biasanya dia beralun. Okey, ini. Kemudian kat ujung dia ni, kat ujung dia ni ada thyroid end. Okey, thyroid end ni kita ikat dekat knuckle. So thyroid end ni pun ada ball joint kat sini. Kalau ball joint ni lembik, dia pun kadang-kadang boleh keluarkan bunyi ketak-ketak, ketak-ketak. Atau knuckle kita tak tegap. Knuckle kita tu bila pegang tayar tu rasa macam lembik je. Inilah. Dan kalau rosak ni memang wajib tukar sepasang kiri dan kanan.